Ni kita buat kek buttermilk. Buttermilk yang kita buat hari tu Wawa. Hari Okey. tu kita live berapa sehari yang lepas. Kita buat buttermilk dan sekarang kita gunalah buttermilk kita ni. Yang satu lagi Okey. I dah buat kari. Sedap pula kari dia. Tapi Oh, baguslah guna topping. buttermilk. Pakai whipping Buttermilk. cream hari tu tu? Ya, whipping cream dengan susu full cream. Susu full cream tu I buat kari, I tak simpan dalam chiller, I biarkan overnight, very good. Dia tidak seperti Ah, santan. Dia tak mudah basi. Itu Masya beza. Allah. Lagi bagus Lagi stable. Lagi Cok, best kan belajar baking dengan teacher? So, mana yang belum tengok part 1, korang boleh cari dekat komen ataupun korang tekan je profile teacher. Tengok sampai habis tau. stable dan rasa muak dia macam ada orang tak suka santan kan. Rasa muak dia kurang lah. Rasa creamy Tapi dia hasil dia tetap pekat tu je. sedikit pekat, the next day dia pekat. Kalau dia pekat, you tambahlah sedikit air lah. Dia bawah? Apa beza butter cake dengan cake moist? Butter Cake cake moist yang biasa tu. Ada beza ke ataupun sama je? ada. Dia ada beza. Cake butter ni dia rich. Dia rich, bau pun kuat, tekstur dia sepatutnya lembut lah. Dia tak semestinya fluffy. Fluffy sedikit padat tapi moist. Cake moist yang biasa ni, tengoklah apa resipi cake moist orange ke, cake moist coklat ke. Lain, cake butter dia rasa dia rich, bahan dia simple. Dah cantik.